Seterusnya nak pokok durian ni saya nak tutup guna yang ni. Dia kecil lagi kan. Tak apa lah, pakai ni je. Ni. Okey, dia kecil. Okey, kita nak cover keliling dia supaya tidak ada masalah gangguan rumpai lah. Okey. Durian ni dia tanam biji. Dah tinggi sikit, nanti saya cantumkan. Kawin lah dengan pokok baka apa yang boleh. Okey, ni dah siap. Ni baik ni. Ni. Ni pintu dia. Ni pintu dia. Masuk sini. Bismillah. Dah. Okey. Baik ni duduk bawah lah. Okey. Jadi kalau saya nak membaja, boleh juga baja bawah ni. Yang ni dia keras, kelebihan dia. Yang ni tak tiup angin lah, tak terlipat. Dia duduk macam ni. Tak nak bergerak, tindih je dengan batu. So yang ni saya boleh pusing. Beres satu. Dan satu lagi, pokok jambu tu. Hari tu saya cakap nak berbual dekat pokok kedondong. Tapi saya fikir, buka pokok jambu tu lah. Okay. Sekejap tengok pokok jambu tu. Mana ada pokok jambu yang saya masukkan? Tu dia. Tu pokok jambu. Belah pokok pisang tu. Sementara dia nak besar. Sebelum dia besar, kita layanlah dulu. Okey. Jadi ini pokok jambu. Jambu batu. Yang ni pun nanti nak buat juga keliling dia. Nanti saya buat. Okey, yang ni. Yang tumbuh di bawah ni, kita kena buang lah sebab dia akan menghalang. Okey. Ni dah tumbuh satu sini. Kita potong sekejap. Cabang ni. Yang ni sama dari bawah. Dia dah berbuah tapi bawah sangat bagilah gantung sini. Okey. Ayam pula. Okey. Okey, ni dia. Ada baju tek kambing. Okey, saya gunakan yang ini untuk tutup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik je lah. Dah beres. So dia ada pelindung lah. Yang ini semua saya dah buat lubang. Jadi benda dia boleh kekal lama dekat sini. Sehinggalah dia memenuhi saiz petak yang saya buat ni. Dan tak susah jugalah kalau nak racun ke apa, kita boleh angkat, no problem. Itu kelebihan dia. Alright, itu dulu. Alhamdulillah pokok ni dah keluar buah, dah berbunga dah pun dah. Ni satu dua ada buah dia. Okey, yang ujung-ujung ni saya kerat lah. Ni ada buah, tak jadi nak kerat. Okey, itu dulu. Beres.